Berkilat weh. Goyang-goyang. Bun sedap je. Bila masuk dalam mulut tu yang cair je. Oi, comel lah. Warna pink kedai dia. Kedai ni baru buka ke? Oh, lawa semacam baru reno Baru Dino. Patutlah pun. Ni saya nak beli kek untuk event. Berapa orang? Dalam 3 orang ke, tak ramai pun. Kat sini best seller kita ada extravaganza dan kita ada carrot cake kita punya best seller. Oh, carrot cake. Boleh lah. Ni mana satu? Yang ni carrot cake kita dengan extravaganza kita. Wow, nampak sedap ke? Boleh lah ambil ni satu dengan ni satu. Ni nama apa? Macam lawa. Oh, yang ni lah Victoria kita. Boleh lah, ambil satu slice. Ui, ada bag Dio. Dahsyat gila. Kak, ni kalau nak buat hantaran boleh? Boleh sangat. Ui, macam-macam lagi kat sini. Ini kalau budak-budak tengok ni mesti dia nak ambil ni kan. Liverpool. Untuk peminat-peminat Liverpool yang selalu kalah. Oh, sini ada kambing ke? Oh, ingatkan jual kek ke? Nak ke? Tak apa, kemudian aku. Kat sini kita ada promo untuk walk-in tau. Beli satu kek percuma 2 item. Awak beli 2 kek, So, 4 lah. kita bagi 4 item. Alhamdulillah, thank you. Ni apa benda? Ini panah kota. Padang kota. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama. Alright, dah dapat kek dari Mama Sab. Macam biasa, sebelum makan untuk event, aku QC dululah. Kek carrot. Oh. Alright. Bismillah. Wow. Dia punya cream sedap. Kek carrot ni favourite semua orang kat ni. Aku tak tahu lah kalau ada yang tak suka kek carrot kan. Bagi aku sedap. Weh, ni nampak menyelerakan ni. Berkilat weh. Goyang-goyang. Bun sedap je. Dia punya krim tu tebal weh. Bila masuk dalam mulut tu yang cair je. Ni lagi best lah daripada carrot cake. Aku prefer yang ni lagi. One more. Krim separuh, kek separuh. Bismillah. Ini memang wajib beli yang ni. Kek seterusnya. Ni not bad rasa dia, tapi rasa dia lebih kepada krim sikit. Tapi extravaganza tu, ini yang free gift. Mama Sab Bakery kat Petaling Jaya ni, dia baru renovate. Memang lawa tempat dalam dia tadi. Lepas tu ada macam-macam pilihan kek dekat situ. Okey, lawa tempat dia, comel. Warna pink pula. Padang kota. Sedap tu ni. Tak sangka dia jadi free gift. Putih-putih dia ni macam ada rasa-rasa cheese sikit. Tapi dia tak manis pun. Ni kalau nak makan sampai habis, memang tak ada masalah untuk kencing manis.